Assalamualaikum. Hari ni 21/11/2025 kan. Hari ni coverage internet daripada malam tadi ya, daripada pukul 00:01 ada technical problem wave gelombang dia. Jadi macam mana DG kita ni Maxis ni dia boleh bagi tahu tak apa punca dia? Allah Akbar. Lupa dah pula terletak telefon ni. Alhamdulillah kita ada dekat kandang dah. Kita dah riki-riki dah tadi ni. Video semalam banyak kita tak boleh upload. Balik anak hitam. Nak tam. Tam balik. Orang nak banyak harta ke nak apa ke, itu masalah orang. Yang kau tu kenapa? Yang kau tu kenapa duk dengki, duk iri, duk sakit hati? Bukan masalah besar, brother. Bunuh diri je. Jangan ganggu orang. Kalau tidak berusaha lah, berfikir lah. Bangunlah, bangkit tak usah duk pelik-pelik. Lepas pada tu tak usah duk pelik, buat cerita pelik-pelik macam kawan tu. Lah tu. Dia bantai bini aku komau, kena bawa ke hospital dekat Bahiyah sana. Ada tak dekat ni? Ada tak ni kerajaan Malaysia? Ada tak isu ni polis? Bawa daripada Kuantan ni pergi ke Alstar gitu. Yang kejadian dekat rumah Mak Rodi tu apa benda tu. Kena scam pula dekat rumah Mak Rodi. Ustaz Rodi ni kena scam dekat Ustaz Jamil ni. Dengan geng dekat Pendang ni, kedai dekat Pendang ni. Dia nak botok lah apa benda lah kok nu lah kok ni. Kelompok scammer ni. Itu kelompok scammer mana? Scammer perikatan ke scammer apa benda? Perilitan. Okey, itu je nak tanya dulu. Okey, terima kasih.